Assalamualaikum. Baru sempat nak buat intro. Alhamdulillah jumpa lagi kita untuk video kali ni. So hari ni Tasha nak share dengan korang Tasha punya daily vlog. Tasha belum bersalin lagi. Alhamdulillah Tasha dah 36 minggu plus. Hari ni Tasha ada check up dekat KK, nak jumpa nurse, nak jumpa doktor, nak scan baby. So pagi tadi Keisha dah pergi sekolah. Selalu Keisha memang pergi sekolah dengan daddy dia. Husband Tasha yang hantar pagi-pagi. Cumanya hari ni husband Tasha dia cuti separuh hari sebab Tasha nak pergi check up. Susah ya nak bawa Mikail sama-sama dengan Tasha. Mikail dia terlampau aktif. Husband Tasha dia masuk half day. Lepas dia hantar Keisha tadi, Tasha pula pergi klinik. Sekarang pukul 8:20. So jom kita pergi check up dulu. Let's go. By the way Tasha lupa. Tasha lupa lagi. Tasha belum tanda. Ya Allah, hari ni 13 hari bulan. Ada pen tak? Alamak, tak ada pen. Tasha belum tanda gerak baby. Tasha dah tanda sebenarnya dekat dalam handphone, tapi Tasha tak tanda dekat buku. Sekejap, kita face mist dulu. Kulit Tasha kering tau. Jadi hari-hari Tasha nak kena. Jadi Tasha selalu spray face mist Rosiana tu 8. Tak ada pen. Kita redor je lah pinjam pen dengan Missy nanti. Let's go. Alhamdulillah dah settle. Awak pula siap hari ni. Tasha pergi tadi pukul 8.30. Sekarang pukul 9.46. Sejam je. Sejam lebih je. Padahal ramai gila kereta. Alhamdulillah rezeki hari ni awal kan siap.
Dah jumpa misi, dah jumpa doktor. Alhamdulillah HB pun naik. Berat tak naik banyak sangat sebab minggu lepas berat Tasha naik banyak sangat tau. Dalam waktu 2 minggu Tasha naik 4 kilo. Tasha dah banyak kali dah kes berat-berat naik ni. Bila berat naik Tasha kena selalu buat daily BP tau. 3 hari berturut-turut kena pergi klinik. 3 hari berturut-turut kena pergi klinik. Dah 2 kali dah Tasha kena buat daily BP. Tapi Alhamdulillah hari ni tak adalah banyak sangat. Daripada 68.3 jadi 69. Okey lah, sebab Tasha dah tak makan malam. Mungkin tu salah satu sebab kot Tasha selalu makan malam, lepas tu makan manis. Tapi sekarang Tasha dah kurang dah ambil manis-manis. Lepas tu kalau lapar sangat tengah malam, Tasha makan buah-buah je. Okey lah, bolehlah kawal berat badan sikit. Lepas tu tadi scan, Alhamdulillah okey, IQ tuban okey. Baby pun kat bawah dah. Lepas tu berat dia masa scan 32 minggu berat dia 2.1. Sekarang scan 36 minggu berat dia 2.8. Saya harap dia membesar dengan okey dan tak besar sangat lah. Tasha nak balik dulu. Tasha nak balik dah. Awal pula hari ni. Let's go. Tasha dah dekat rumah. Kau nampak tak? Kat rumah Tasha TV tak ada. Sebab TV rosak. Tak tahu lah rosak sebab Mikael selalu ketuk ke apa ke. Tapi dia ada tampat dekat dalam TV tu yang tercabuk. So daddy tengah baiki. So tak adalah TV kat situ. Tapi dia macam kebetulan sangat tau. TV rosak. Lepas tu husband Tasha dibeli projector daripada Lumos Float, nama projektor ni. Dia ada 3 warna, gold, silver dengan pink. Tasha punya warna silver. Dia 360 darjah projektor sebab dia boleh berpusing tau. So korang nak tengok dekat dinding, tepi, nak tengok dekat atas, dekat bawah, semua boleh. Saya nak share dengan korang sebab projektor ni best tau. Korang tengok dulu Tasha unboxing, tengok Tasha pasang semua macam mana, baru korang tahu best ke tak. Tasha punya ni dapat sekali dengan 3M hooks. Lepas tu ada dia punya besi penyangkut sebab Tasha nak sangkut Tasha punya projektor ni dekat dinding. Mudah sangat tau, tak perlu nak tebuk-tebuk dinding. Sejam kita unboxing. Dalam satu box ni korang akan dapat sekali dengan dia punya user manual. So apa-apa pun korang boleh refer terus dekat manual ni lah, senang. Lepas tu korang akan dapat sekali dengan dia punya remote control, dapat sekali dengan dia punya power cable, HDMI cable, ada juga AV cable. Lepas tu ada juga dia bagi skru-skru untuk sangkut tu lah. Dan this is the projector. Dia punya design sangat cute, sangat minimalis. Lepas tu warna dia cantik tau. Saya suka warna silver ni. And then dia sangat ringan tau korang. Kalau korang tak nak gantung, korang boleh just standkan dia atas mana-mana meja ke. Dan korang boleh pusing-pusing macam tu. Kat belakang dia ada tempat untuk kita plug in. Dan untuk pengetahuan korang, ni adalah first projector yang Lumos keluarkan yang boleh berpusing 360 darjah. Lagipun projektor ni kita boleh sangkut je dengan Skytrap. Mudah, compact sebab dia tak berat pun. Dalam 750 gram macam tu, bawah 1 kilo, ringan. Sejam Tasha nak tunjuk dengan korang macam mana Tasha pasang dia. Ambil je dia punya 3M hooks tu, lepas tu lekatkan dekat dia punya Skytrap. Jangan risau tau sebab dia kukuh je kalau kita pakai 3M hooks dengan Skytrap ni. Kenapa Tasha pilih untuk gantung? Sebab anak-anak Tasha ni dia tak boleh tahu kalau tengok something yang menarik, dia nak pegang, dia nak sentuh. Jadi nak tak nak memang kena gantung. Lagipun bila Tasha gantung, dia punya screen tu lagi fit the wall gitu. Terus pancarkan ke dinding. Jadi tak adalah projektor ni duduk dekat bawah. Jadi anak tak ada rasa tersentuh. See, cantik kan bila lekatkan macam ni. Boleh pusing 360 darjah. Tasha suka sangat tau. Dia punya skrin memang lebar tau. Daripada 30 inci sampai 150 inci korang boleh tengok. Memang perfect sangat for home cinema. Tasha dengan husband dah lama gila tak kita tengok wayang tau. Jadi kita orang macam amazed gila dengan dia punya kelebaran. Dan korang dah tak perlu nak connect dengan device lain sebab dalam ni ada YouTube, Netflix, Android, Bluetooth, Wi-Fi, semua ada. Korang nak tengok sports ke, Disney ke, apa ke, sukan kan, semua ada. Tinggal korang download je. Dan kalau korang nak screen mirroring, korang punya handphone pergi projektor ni pun boleh. Korang buka je dia punya apps Miracast ni. Lepas tu connect je dengan handphone. On je. Lepas tu terus connect dengan Lumos Float tadi. Easy peasy, sangat senang, sangat mudah. So bolehlah korang nak scroll TikTok ke, tengok Instagram ke, Facebook ke dekat projektor ni. Dia punya projektor memang terbaik. Tasha rasa so far dalam banyak-banyak projektor yang Tasha tengok, this one yang paling clear, yang paling jelas sebab dia support HD tau. Memang terang, dia tak jadikan visual tu pucat pun. Dia memang sangat jelas, okay. Grafik dia memang the best. Lepas tu kalau korang boleh dengar, sound dia pun sangat best tau. Clear je, tak pecah. Okay, ni Tasha pasang siang-siang tau. Ada nampak sikit lagi cahaya matahari tapi still jelas sangat-sangat dia punya grafik.
Ni bukan mak bapak je happy, tapi anak-anak Tasha pun happy tau. Dia orang suka sangat. Sebelum tidur Tasha macam bagi dia orang screen time dulu dalam 15 minit macam. Lepas tu dia orang happy lah. Lepas 15 minit terus boleh tidur lena ya. Sangat-sangat perfect untuk home cinema. Kalau korang tengah cari projector untuk rumah korang, please, this one is the best choice. Harga dia pun bagi Tasha sangat affordable ya untuk kualiti yang macam ni, sebab kualiti dia setanding dengan harga ribu-riban. So kalau korang nak grab, nanti Tasha letak dia punya link website ataupun Shopee, korang boleh beli kat sana. Okey. Tak boleh, adik nak bawa kereta ke? Tak boleh, daddy je yang bawa. Pik pula. Tasha nak pergi ambil Kesha sekolah, tapi awal sikit kita orang keluar sebab daddy nak pergi basuh kereta dulu. Daddy, bulan puasa Kesha balik sekolah pukul 11.30. Sekarang pukul 10.50. Tak lama dah dia nak balik. Daddy nak pergi basuh kereta dulu kat situ sebab kotor sangat kat belakang dia bekas darah makan. Basuh kereta baru pergi ambil Kesha. Let's go, ambil air duduk. Adik, abang buat apa? Basuh. Basuh apa? Abang kena keping-keping. Basuh kereta. Takut. Abang buat apa? Abang basuh kereta. Tengok, Kak tengok. Abang buat apa? Takut. Tak apa, tak takut pun. Okey je. Takut ke? Takut. Oh, apa tu? Apa tu Mikai? Pop? Tak boleh pop. Yang ni bukan belon, yang ni sabun. Sabun. Dah. Kakak. Wanginya. Wangi? Jadi baru basuh. Kakak yang ini. Apa tu? Hello Kitty. Jadi baru basuh kereta. Kan dah petang. Tunggu buka puasa. Tasha nak bawa dia orang pergi taman. Ya Allah, dah bercin. Tak apalah. Saya mengandung, dia dah bersalin kurus balik. Lagi mana dek? Taman. Kakak slow-slow Bestnya angin. Kakak stop dulu. Stop dulu Kesha. Pandainya kakak stop. Macam mana kakak stop? Ada kereta tak? Okey, tak ada. Ada kereta tak? Tak ada, boleh pergi. Tu kat sana, tak apa. Dia pergi straight. Dia tak lalu sini. Okey, go. Pergi sana. Pergi sana. Ayah kakak pun tak datang. Mana ayah kakak? Kerja. Cara nyanyi? Cara nyanyi? Dia rasa sendiri. Berkarat. Kena air. Jatuh. Abang jatuh. Mika air pegang kuat-kuat, okey? Tunggu daddy kat sini. Okey. Adik nyanyi sayang? Buai. Jatuh. Duduk diam-diam. Jatuh, duduk diam-diam.
Nyanyi kakak. Nyanyi kakak. Kenapa? Aduh. Kenapa? Potong.